Oi, anak siapa datang? Bodoh lah. Hey guys, Assalamualaikum. Korang bersama Ai dan Angah dalam episod pertama kita. Episod Ai Angah dalam hashtag tak berani open mic session. Okay. Tengok Sangka tak? So Sangka akan juga mempromosikan bermacam-macam barangan ataupun services daripada kita. Even for this program, korang boleh link up to DM Bros Production kalau korang nak sponsor. Okay, I think the sponsor package alhamdulillah harga mampu milik. Just untuk Ai dengan Angah bersembang, mempromosikan, wawarkan, bukan har orang kata, bukan har, mewawarkan korang punya services, korang punya produk. Terima kasih kerana mendoakan kebaikan, kemudahan kita malam ini insya-Allah. Kalau korang nak email, ada story-story yang korang nak kongsi dengan kita, korang boleh email dekat DM Bros Production. So ini open mic guys. Ni open mic. Kita open mic. Kita open dengan korang Pokok apa kat belakang? Oh, ini pokok yang orang cakap macam kelapa sawit, tapi ini imitation Singapore man. Dia bukan kelapa sawit. Angah tak tahu apa nama pokok ni. Oh, Moda in mangrove. Tak, ini made in mangrove. Moda pula. Macam mana nak cari moda kat sini? Oh, nyapa plum. Dia baca salah. Dia baca pak ni. Pokok nipa. Belakang ni pokok nipa. Habis yang buah kat atas apa yang mana? Jatuh kat kurang saja. Buah apa? Ni. Oh, ni buah pompong. Ni pompong tree. Ini buah pompong tree. Betul, ni pompong tree. Buah ni tak boleh makan, dia beracun. Buah ni beracun, tapi air getah dia kalau kena badan kita, dia akan jadi macam gatal-gatal, sakit kulit. Kenapa? Aku cakap salah ke? Betul ke tak? Betul. Ini kan orang Dayak. Ni Dayak Sarawak dia suka bikin sumpit pasal dia beracun. Oh, terus daripada knowledge saya dia up Ada panggil buah play lembu. Betul. Dia macam buah play lembu. Tapi kalau orang tengok betul-betul dia hijau, dia macam kuda guys. Dah ready? Belum soal jawab. Kita santai dululah. Tak. Nak buka. Kita nak buka dulu. Oh, buka. Wah, Ai buka. Okay. Ai, jangan buka baju. Tak. Okay, so apa tu open mic session is kita sekarang tengah orang kata uplift a new program between kita punya kolaborasi. Amin. Siapa penuh aku kan ni. Diorang pakai kipas sendiri sial. Tak adil sial ni macam. Okay, ini adalah satu kolaborasi DM Bros Production dan juga XPC SG. Okay, korang yang masuk, korang boleh punch card, korang boleh repost, korang boleh tap. Yes, okay? Betul. We will do this video, final edit semua kat TikTok dan juga di YT. Yes, betul. So, macam tadi Angga dah cakap, calling out to all sponsors yang kat luar sana, siapa yang berminat, ini santai, dia punya modal pun harga mampu milik. Korang boleh liaise dengan DM Bros Production. Okay. The package is very good guys. Very good. Very good. Okay, very good. So, topik-topik yang kita akan mempertengahkan adalah pengalaman-pengalaman. You want to come in to know part mana tu yang kita boleh educate ataupun kita boleh lebih mengenalkan pasti tentang all this network untuk masyarakat kita. So this are one of the direction. InsyaAllah semoga maju, semoga dipermudahkan. So ini adalah satu kelainan insyaAllah. So korang ada apa-apa komen ataupun cerita korang, walaupun benda tu artikel dia very tough, akan jadi ringan. Dia dalam gerak ni sentiasa diorang rasa macam tersedat. Mana? Suara tersangkut guys. Okay, kita pun currently ada produk dengan kita. Kita ada few produk kat sini. Korang, Angga, can you do the reading? Okay, sini kita ada sambal hijau ikan asin. Sambal hijau ikan masin. Salted fish green sambal. Okay, ini salted green. Cakap Melayu lah. Sambal ikan asin. Okay. So kalau korang nak, korang boleh ni boleh komen boleh komen. Kita ada sambal bawang ataupun shallot sambal. Nanti kita kongsi. So I believe ini adalah sambal bawang goreng Shallot apa? Sayur. Bawang goreng, shallot. Macam ni spell dia. Shallot sayur ke? Bawang. Dia tak nak pronounce Okay, last kali yang tadi Angga apa ni? Ini apa ni? Sambal Batam gonggong. Sambal Batam gonggong.
Okay guys, ini sambal lah. Semua sambal guys. Tanggung halal guys ya. Tanggung halal. Apa produk kita semua halal. Okay. Ada produk daripada kita punya collaboration juga. Siapa ni? Maya Rahman Glow Body Soap. Kalau korang nak Maya Rahman punya produk. Yes, Glow Body Soap. Dia ada macam-macam glow lah. Glow mist, glow soap. Okay guys. So kita just kongsi rezeki lah kan. Kita just do a normal shout out untuk siapa-siapa. And of course kalau lah upcoming further episode betul-betul ada orang yang taja, kita akan do a proper punya ini kita santai-santai guys. Kita akan do a proper pelia, proper template, and also during editing kita akan masukkan di intro dan outro. Okay guys, sekarang kita akan mulakan guys. Sekiranya kita tengah santai-santai ni, korang boleh type komen ke apa yang korang nak tanya. Okay, insyaAllah. Yes, sop susu kambing, betul. Mana? Sop susu kambing. Sop sop. Sop sabun. Susu kambing, betul. Open mic at JB. Open mic at JB, insyaAllah kita pun boleh bikin sama Mr. E.T. kita Betul. InsyaAllah. Angah ada aura. Dia dah start dia dah start sedap dia. Korang tahu kan, Angah berbuat spontan guys. Itulah sebab dia. Bila kita tengok Angah live kan, dia at times kita tengok viewers tertarik pada Angah punya iya. Dia punya rapping, habis dia punya Oxford English dia kan. So kita nak wawakan ni benda kedepankan Angah. So Angah, tadi kita tak ada lah. Nak masuk kejap boleh? Boleh. Teruskan. Pasal Angah tak berapa faham. Okay, Chef Q. Assalamualaikum. Okay, so Chef Q berbual. Okay, Chef Q, you try cakap. Okay, so far my experience some people yang dah pernah terkena tapi dah baik, badan is like ada lubang lah, dia ada Ya, okay, faham. benda tu masuk lah, so it's easier to masuk. Oh, faham. That's what Ustaz bilang lah. Yes, betul. I went through all lah, some I cannot spell. Dia tak mau cakap nama orang kat sini lah, tak present. So Ustaz cakap kalau adalah macam pelinding diri semua pun ada lah. So orang macam ni dia kena ada pelinding dan tak digalakkan usul nak mencabar apa lah. Yes, betul. Agreed. Pasal apa? Macam kita ni dekat tempat kita ni masuk rumah orang. Kejap Cesu Kejap. Kita kira masuk orang punya rumah ni. So kita kena sepatutnya nak. Yes, betul. Sebab Kita masuk rumah orang, kita kena beradab. beradab lah. Betul. Orang cakap apa, masuk kandang lembu, masuk kandang kambing rombeng. Dia punya side effect lah. Macam side effect lah, senang macam gitu. Ni aku kalau cerita, korang okey lah. Cerita ni. Silakan. Okay. Boleh, teruskan. Open mic bang. Ni Open mic. Okay. Pasal lah tiba-tiba I cannot fall. Tapi pasal pengalaman untuk kita buat explore yang pasal berlubang ni, belum kita go through dengan kita punya guest ataupun apa. Tapi memang betul, kalau once dia dah tersentuh macam gini, dia akan tinggalkan dia punya impact. Macam apa tau orang cakap, kesan lah. Ibarat kata satu orang tu, tak tahu ni moyang dia ada belaan lah. Dia tak tahu. So dia tak tahu tau. Ini Saka ke Luluho? Okay, let's say Saka lah. Okay. Keturunan dia. Tapi kita daripada tahun 50 ke apa kan, sampai kat dia betul, dia pun tak tahu dia ada. Okay. So maksudnya macam kita buat, kita respect kita masuk rumah orang. First respect, second is kau tahu atau kau tak tahu kau ada ke tak ada, kosong ke tak kosong ke, yang kau tak tahu then kira kau langgar je lah. Kira. Benda tu ni akan situ, kalau datang dia tak boleh klik, dia fight. Dia like that lah, then two set tak boleh, sedih sangat tak boleh, takut sangat tak boleh, happy sangat pun tak boleh. Okay, faham. So just relax je, relax. Just chill je lah.
Yang penting jangan cabar. Jangan pasal apa. Itu sokong, tu I sokong, jangan sabar. Betul. Ni agree. I think berbalik kepada kita punya niat lah Kadang niat kita tu yang menjadi apa dia punya seruan tau Ada yang kena, tak kena sekarang. Pasal apa? Ya, pasal apa? Macam cabar dia kan. Kasih clear. Kita cakap tu je sharing lah. Siapa kat sini jangan terasa. Betul. Tak ada ni open mic. Best. Open mic kita takkan ada apa-apa guys. Untuk pengetahuan open mic kita open. Betul ni best Because this is the last topic yang sebelum kita tamatkan kita punya first program ni. Thank you. Aku tahu lah pasal benda ni. Oi, anak siapa datang? Bodoh lah. Sekejap chef. Ni jelas guys, ni jelas. Ha? Jelas ni. Sekejap chef. Okey, teruskan chef. Tak apa. Masa buat pasal dia kan dia pun nak tahu. Oh, ni I sengaja rapatkan I pe ukuang Angah. Dapat siapa? Dah terapat sangat ni. Kaki ni. Tak ada, dia ada satu habit ni. Kaki dia naik tinggi guys. Aku pun seram juga. Sial, hari-hari sampai kat kepala aku je. Dia terperanjat kaki dia naik tinggi guys. Tapi alhamdulillah guys, satu perkongsian daripada Cesu memang baik lah. Memang baik. Yes. Cik, tempat kau berbunyi Tempat kau ada bunyi Bukan yang tadi bunyi ngek. Tak ada. Sini. Tak tahu. Sana ke sini? Sini. Tak bilang Angah. I bilang Angah. Bilang okey. Dia bikin aku takut. Angah sihat. Sihat, aku sihat. Kau tak lari nanti aku yang lari je.